Sempena Hari Guru pada hari ini. Saya Afifi. Dan saya Wan Aisyah akan membacakan berita-berita penting pada hari ini. Sempena Hari Guru pada hari ini, satu pertunjukan fashion bertemakan negeri-negeri di Malaysia diadakan di Dewan Aspirasi di SK Taman Perling. Jom kita saksikan. Buat malu orang Kedah je. Kalahlah tim Kedah macam ni. Macam muka awak. Crazy about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Ya, begitu hebat dan bergaya sekali ciku-ciku kita berpakaian beridentifikasikan negeri-negeri seluruh Malaysia. Sekarang kita berusaha dapatkan kembali video-video lama ciwi-ciwi kita sebelum mereka menjadi guru. Jom kita bongkar kisah mereka. Nama saya Azrai. Dulu saya bercita-cita menjadi anggota bomba. Inilah kisah saya. Abang bomba! Abang bomba! Abang mau bomba! Abang Azrai, kamu Azrai! Jangan risau! Abang Azrai datang! Abang Azrai! Aku suruh kau selamatkan orang. Bukan selamatkan kucing! Dulu, impian saya nak jadi juruterbang helikopter.
Jom kita balik Amerika, ada meeting PIBG. They're very important over there. Okey bos, kita ke Amerika sekarang juga. Sampailah suatu hari saya terlibat dalam satu kemalangan. Dah kita boleh ada fokus cepat kamu ni. Tetap tenang, tunggu peluang. Berhenti di jalan! Bakar! Bakar menang! Malaysia! 现在。我们是世界冠军！ And Teixeira is through, he's taken the lead. And he's just next to it from Monaskega Sixers with Mats. And he's going to take the win. A wheelie to the finish. What a ride. A wheelie to the finish. Ketinggian 8,000, kelajatan 1.2 maf, meminta untuk terus menaik. Terpose, stabil. Bakar melaporkan, tindakan selesai. Meminta... Cengkap kau. Cantik! Dulu saya nak jadi pilot tentera udara. Selamat Hari Guru. Begitulah serba sedikit kisah mereka sebelum bertaubat dan menjadi seorang guru. Pada hari ini juga kita bongkarkan hobi-hobi pelik cikgu-cikgu SK Taman Perling yang ramai orang tak tahu. Mu nak tahu ngapo dia? Mu tengok sendiri ni lah. Saya memang suka main dengan beruang. Saya memang suka harimau. Harimau ni binatang kesayangan saya. Hai sayang, aku sayang kau. Walaupun kau besar, kaulah berhatiku. Saya memang suka unta dari kecil. Sayalah buaya. Silap. Inilah buaya saya. Inilah raksasa saya. Ini saya memang bela dari kecil. Begitulah serba sedikit kisah mereka Sempena Hari Guru ini juga kami banyak menerima laporan mengenai kejadian-kejadian aneh yang melibatkan cikgu-cikgu SK Taman Perling. Dikatakan cikgu-cikgu akan bertukar menjadi watak-watak superhero apabila stres berhadapan dengan anak-anak murid yang pelbagai kerenah. Hulk smash. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. The cold never bothered me anyway. Sempena Hari Guru ini juga kita membuka peluang kepada cikgu-cikgu menghantar gambar-gambar mereka semasa kecil untuk tatapan semua. I must be crazy now. Too much. That's when I think of you. I long to feel your touch, to whisper in your ear words that I always thought words only you would hear. If only you were mine. I wish I could go back to the very first day I saw
Kami menerima berita tergempar. Seekor raksasa T-Rex sedang menuju ke sini. Semua orang kena lari. Saya lari dululah. Apa tunggu? Jangan tinggal kesal. Cis, jantan tak guna. Ini dia, hero datang. Hero lah sangat. Nak ambil kau. Aku lastik kau. Mati pun. Mengapa masuk balik? Lupa nak ucap. Selamat Hari Guru untuk semua. Semalam ada gambar-gambar dan video kita di Ibis Hotel. Jom saksikan. Saya akhiri dengan ucapan Selamat Hari Guru 2026. Kami Guru Malaysia.